Ada tempat di dunia yang dibina untuk peperangan. Besar, mahal dan sangat rahsia sehingga hampir tiada siapa yang tahu kewujudannya. Pangkalan tentera yang dahulunya penuh dengan orang, bising dan operasi. Tetapi kini dibiarkan dalam kesunyian. Dari pulau-pulau di tengah lautan hingga ke fasiliti yang tertanam di bawah tanah, terdapat pangkalan tentera yang menelan belanja berbilion. Tetapi akhirnya dibiarkan begitu sahaja. Dan yang lebih mengejutkan, banyak daripada pangkalan ini kekal sebagai rahsia walaupun selepas ia ditinggalkan. Dalam video ini, kita akan mengira 10 pangkalan tentera terbiar yang paling luar biasa di dunia dan meneroka mengapa ia dibina serta mengapa ia akhirnya ditinggalkan. Sebelum kita mula, sila tekan butang suka dan langgan video ini. Ia sangat bermakna untuk kami sebagai pencipta kandungan. Terima kasih. Dan sekarang, mari kita mulakan. Nombor 10. Pulau Hashima. Di pesisir Nagasaki, ada sebuah pulau kecil yang dari jauh kelihatan seperti kapal besi yang berhenti di tengah laut. Sebab itu ia dipanggil Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang. Ini bukan pulau biasa. Ia merupakan bekas bandar pelombongan yang dibina oleh Mitsubishi Corporation untuk operasi pelombongan arang batu bawah laut pada akhir 1800-an hingga 1900-an. Pada kemuncaknya pada tahun 1950-an, lebih daripada 5,000 orang tinggal di kawasan yang sangat kecil ini. Salah satu komuniti yang paling padat pernah direkodkan dalam sejarah moden. Terdapat bangunan pansapuri, sekolah, hospital dan kemudahan lain yang berhimpit-himpit di pulau kecil ini kerana hampir tiada tanah semula jadi. Tetapi pada tahun 1960-an, permintaan arang batu di Jepun menurun kerana peralihan kepada minyak. Disebabkan itu, lombong tersebut secara perlahan-lahan kehilangan fungsinya. Pada tahun 1974, operasi ditutup dan penduduk berpindah dengan cepat. Barang-barang, rumah dan seluruh komuniti ditinggalkan seolah-olah semuanya terhenti secara tiba-tiba. Masa, dalam beberapa dekad, perlahan-lahan merosakkan bangunan-bangunan akibat cuaca sehingga pulau itu menjadi pulau yang terbiar dan ditinggalkan. Kini, ia telah menjadi sebahagian daripada tapak warisan dunia UNESCO dan dibenarkan untuk dilawati tetapi hanya dari tempat tinjauan dari jauh kerana kawasan itu masih berbahaya. Nombor 9. Pangkalan Kapal Selam Balaklava. Di pantai selatan Crimea, terdapat sebuah teluk kecil yang dari laut kelihatan seperti pintu masuk batu dan tebing yang biasa sahaja. Tidak ada apa-apa yang luar biasa kelihatan. Ia kelihatan seperti pelabuhan biasa sahaja. Tetapi di dalam gunung yang bersebelahan dengannya, tersembunyi salah satu fasiliti tentera paling rahsia semasa Perang Dingin. Pada awal 1950-an, semasa ketegangan hebat antara Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat, Joseph Stalin telah mengarahkan pencarian lokasi yang boleh digunakan untuk menyembunyikan kapal selam daripada kemungkinan serangan nuklear. Menurut catatan sejarah, salah seorang pegawai keselamatan utama pada masa itu ialah Brent Tiberia yang terlibat dalam perancangan strategik seperti ini. Balaklava dipilih Kerana ia secara semula jadi tersembunyi. Dari laut terbuka, hampir mustahil untuk melihat pintu masuk kerana ia tersembunyi di dalam teluk sempit yang dikelilingi oleh batu-batu curam. Pada tahun-tahun berikutnya, bahagian dalam gunung itu digali dan dijadikan pangkalan tentera laut bawah tanah. Sebahagian daripada gunung batu kapur itu, secara literal, diukir untuk membina saluran air yang panjang yang boleh dilalui oleh kapal selam. Di dalamnya, terdapat dok pembaikan, stor senjata, bilik torpedo dan kawasan komando. Sebuah kompleks tentera penuh yang tertanam di bawah tanah. Ia juga mampu berfungsi sebagai fasiliti tahan nuklear mengikut piawaian reka bentuk tentera pada zaman Perang Dingin yang dikatakan dibina untuk menahan serangan strategik yang kuat. Di luar, kawasan Balaklava telah menjadi zon tentera yang sangat terhad dan akhirnya dimasukkan ke dalam pentadbiran Sebastopol untuk disembunyikan daripada peta risikan asing. Semasa operasi, dikatakan lampu di seluruh kawasan akan dipadamkan setiap kali kapal selam masuk atau keluar. Ini supaya kapal selam itu tidak dapat dilihat dari laut. Tetapi selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991, pangkalan itu perlahan-lahan ditinggalkan. Pada tahun-tahun berikutnya, segala yang boleh diambil seperti logam, kabel, peralatan telah diangkut. Yang tinggal hanyalah sebuah gunung berongga yang dahulunya penuh dengan aktiviti ketenteraan strategik. Pada masa kini, ia telah menjadi tapak muzium dan beberapa bahagian terowong boleh dilalui dengan berjalan kaki. Ia merupakan peringatan senyap tentang zaman di mana seluruh gunung dijadikan tempat persembunyian kapal selam dalam paranoia Perang Dingin. Nombor 8.
Pangkalan Udara Jelgava. Di tengah-tengah sempadan bekas Yugoslavia, antara Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina berhampiran Bihać, terdapat sebuah pangkalan tentera yang secara literal disembunyikan di dalam gunung. Pada zaman Joseph Broz Tito, Yugoslavia memerlukan pertahanan yang mampu bertahan walaupun terkena serangan peluru berpandu pertama dari NATO atau Kesatuan Soviet. Jadi menurut catatan sejarah, Rancangan dibuat untuk meletakkan tentera udara di bawah tanah. Projek ini dikenali sebagai Objekto. Jekat 505 dibina selama lebih satu dekad, bermula dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Di dalam gunung, terdapat sistem terowong yang menjangkau beberapa kilometer yang mampu menyembunyikan jet pejuang MiG-21 dan pesawat tentera lain. Ia juga mempunyai sistem radar sendiri untuk memantau ruang udara seluruh rantau Balkan dan mempunyai kemudahan untuk ratusan askar yang boleh bertahan hidup di dalam selama beberapa minggu sekiranya berlaku sekatan. Menurut rekod reka bentuk ketenteraan, ia dibina untuk tahan terhadap pengeboman berat termasuk ancaman tahap nuklear. Walaupun dakwaan seperti ini tidak selalu disahkan secara bebas. Ia dianggarkan sebagai salah satu projek infrastruktur ketenteraan yang paling mahal dan paling bercita-cita tinggi di Eropah semasa Perang Dingin. Tetapi pada tahun 1991, Yugoslavia mula berpecah belah. Di tengah-tengah kekacauan, pangkalan itu masih digunakan untuk beberapa operasi ketenteraan. Tetapi akhirnya ia juga ditinggalkan. Menurut laporan selepas perang, pasukan yang berundur cuba memusnahkan bahagian dalamnya menggunakan bahan letupan, menyebabkan beberapa bahagian terowong runtuh sementara struktur utama masih kekal utuh. Sehingga kini, pintu masuk ke dalam gunung itu masih berdiri, walaupun bahagian dalamnya telah rosak dan berbahaya. Sebuah kubu yang ditinggalkan yang tidak musnah oleh masa, tetapi oleh sejarahnya sendiri. Nombor 7. Teufelsberg.